Untuk TVET Flexi yang ada di Malaysia. Basically untuk program-program Flexi ni yang ada dekat UP_TVET, so basically sangat banyak. Sebab dekat Malaysia ni program-program kemahiran kebanyakan yang menawarkan program-program TVET adalah daripada TVET Flexi. Cuma kena faham, dekat TVET Flexi ni bukan sahaja institut latihan kemahiran swasta je yang ada, tapi ada juga daripada institut latihan kemahiran awam. Kena tengok betul-betul. Dan pastinya dekat TVET Flexi ni ada juga, anda kena tengok, baca dekat bahagian Flexi tu ada juga ditawarkan program-program short course. So program-program short course ni lah kemungkinan institut latihan kemahiran awam yang menawarkannya. Contohnya SIAS. So untuk maklumat anda, TVET Flexi dekat Malaysia ni anda boleh cek dekat dua tempat. Untuk anda nak sahkan bahawa program atau kolej yang menawarkan bidang ataupun kolej itu valid ataupun tidak, anda boleh cek dekat dua tempat. Satu, anda boleh cek dekat MySPike, MySPIKE. MySPike di bawah Jabatan Pembangunan Kemahiran. Kebanyakan Jabatan Pembangunan Kemahiran mengesahkan, mentauliahkan kolej-kolej swasta di bawah TVET Flexi. Yang kedua, kebanyakan institusi-institusi swasta yang ditauliahkan ataupun yang valid, semuanya berada di UP_TVET Flexi. So itu yang penting dan bagusnya UP_TVET ni, supaya anda memilih bidang kolej yang memang ditauliahkan, supaya anda tidak tertipu dengan kolej-kolej yang tak wujud, kolej-kolej yang mungkin anda rasa macam sangsi dan sebagainya. So inilah kelebihan UP_TVET, di mana unit pengambilan TVET ni adalah salah satu platform untuk memberi keyakinan kepada pelajar dan juga ibu bapa untuk ataupun memohon program-program TVET di